Bangkit melawan, jiwa tak gentar, tanah tercinta bukan untuk disambar. Darah dan nyawa jadi taruhan, maruah bangsa tetap dipertahan, namamu kekal dalam ingatan. Bangkit melawan, gugur berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Siti Dana Mazhab binti Syimhade dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2. Kod sekolah saya adalah NEA 4109. Hari ini saya ingin membicarakan sebuah karya hebat, sebuah kisah perjuangan yang mengguncang tanah air. Buku pilihan saya ialah Tok Janggut, Pejuang atau Pendahaka, karya Nik Anwar, Nik Mahmud. Satu persoalan yang perlu kita jawab, adakah beliau seorang wirabangsa atau pemberontak yang derhaka? Inilah kisah seorang lelaki yang berani menentang kezaliman. Kisah seorang pejuang yang berkorban demi tanah air. Namun akhirnya mayatnya diarak dan digantung terbalik sebagai satu penghinaan. Kenapa? Kerana penjajah takut akan semangatnya. Kerana mereka tahu Tok Janggut bukan sebarangan orang. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan. Beliau bukan calang-calang orang, seorang pendekar handal, seorang ulama terpelajar, seorang wira sejati. Tahun 1915, British mula menekan rakyat Kelantan dengan sistem cukai tanah yang kejam. Rakyat makin terseksa, hidup makin sengsara. Lantas Tok Janggut bangkit. Cukup, katanya, kita lawan. Beliau mengumpul angkatan, menyusun strategi dan menggerakkan kebangkitan rakyat. Namun penjajah tidak duduk diam. Mereka mahu menghapuskan Tok Janggut. Lantas pertempuran pun meletus di Kampung Saring. Tembakan dilepaskan, darah tertumpah dan akhirnya Tok Janggut gugur sebagai syahid. Namun lebih menyedihkan, lebih memalukan, mayatnya diarak ke Kota Baru, digantung terbalik di hadapan istana, dijemur di tengah panas, dipertontonkan kepada rakyat. British mahu memberi amaran, mahu rakyat takut, mahu semangat perjuangan lenyap. Tetapi, wahai sahabat sekalian, semangat Tok Janggut tidak akan pernah padam. Mayatnya mungkin tergantung, tetapi jiwanya terus hidup dalam sejarah tanah air. Kenapa kita perlu baca buku ini? Kerana Nik Anwar Nik Mahmud menulis berdasarkan kajian ilmiah. Fakta demi fakta dibentangkan. Kebenaran yang disembunyikan kini terbongkar. Selama ini kita diajar bahawa Tok Janggut seorang penderhaka, tetapi buku ini membuktikan sebaliknya. Buku ini menyedarkan kita bahawa Tok Janggut bukan pemberontak, tetapi wira yang berjuang untuk maruah bangsa. Apa yang kita boleh pelajari daripada Tok Janggut? Keberanian, semangat patriotisme dan perjuangan menentang kezaliman. Jika Tok Janggut berani bangkit demi bangsa, kita bagaimana? Mahukah kita terus leka? Mahukah kita lupa pada sejarah sendiri? Sebagai generasi pewaris, kita perlu sedar kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Setiap titisan darah berjuang telah mengalir demi tanah air ini. Maka jangan biarkan perjuangan mereka sia-sia. Buku ini membuka mata saya. Selama ini kita hanya tahu Tok Janggut menentang British. Tapi dalam buku ini saya dapat melihat bagaimana penjajah memutarbelitkan sejarah. Saya juga suka cara penulis menyampaikan kisah ini. Penuh semangat dan emosi. Buku ini hanya mempunyai 146 halaman muka surat. Tetapi cukup padat untuk mengubah cara kita melihat sejarah. Pejuang atau pendahaka? Sejarah mungkin boleh ditulis semula, tetapi kebenaran tidak akan pernah berubah. Tok Janggut bukan penderhaka. Tok Janggut adalah pahlawan tanah air. Bangkitlah wahai anak bangsa. Kenali sejarahmu. Hargai perjuangan nenek moyangmu. Dan yang paling penting, bacalah buku ini.
Kerana satu kisah mampu membakar semangat dan satu buku mampu menyedarkan seluruh bangsa. Sekian saja bicara buku saya pada hari ini. Tok Janggut, Pejuang atau Pendahaka, karya Nik Anwar Nik Mahmud. Sekian, terima kasih.